And then pada 2018 dia buat laporan polis. Dia kata dia telah diserang secara seksual. So dia ada buat press conference tentang bagaimana dia serang. So ketika satu hari tu pada 2 Oktober 2018 dia diminta oleh setiausaha peribadi Anwar untuk dia pergi hantar speech Anwar di rumah di Segambut. Speech depan untuk kedutaan India kalau tak silap. Kan. So bila dia pergi ke rumah tu, dia bagi speech, dia duduk dalam study room room Anwar tu. And then tiba-tiba Anwar bangun dan buat benda yang tak sepatutnya lah. Itu dalam fakta kes lah kan? Itu dalam fakta kes. Disebut dalam mahkamah. Dalam rekod mahkamah lah. Rekod mahkamah dan sebagainya. Then Yusuf Rota ni dia kita kena faham dia bukan ada unsur suka sama suka. Ini di orang kata dicabur cubaan dan sebagainya. Dia masa tu dia bangun, dia marah Anwar kan dia sebut don't be a kan tu ayat dia, the word yang dia sebut pada Anwar. So itu menunjukkan yang dia memang sangat-sangat marah lah masa tu kenapa Anwar buat macam ni kan. Dan dia terus keluar. So masa tu Anwar cakap apa? Eventually you will come around. Ini dia punya fakta kes lah. Fakta kes. Bukan saya kata Anwar kata, tapi ini fakta kes yang dibentangkan. Disebut begitu dan dia pun keluar, dia buat report dan sebagainya.